Untuk tahun 2025, kita sebenarnya cuma perlu bayar dalam RM2,000 je untuk dapat smartphone dan siap pakai dengan software update selama 6 tahun. Yes, korang tak salah dengar dan korang kena percaya benda tu. Sebabnya, kita ada satu contoh terbaik iaitu Galaxy A56 5G yang merupakan satu-satunya phone mid-range yang support software update selama 6 tahun. Which is memang game changer, dia kategori sesuai untuk kita guna secara long term tanpa perlu risau soal keselamatan atau even prestasi sistem. Dan selain dari itu, phone ini juga dilengkapi dengan chipset yang baru tau, iaitu Exynos 1580. Yes, aku sedar penambahbaikan chipset dia tak adalah terlalu ketara, but then bila kita compare dengan model lepas yang gunakan Exynos 1480, kita boleh perasan yang benchmark score dia ni ada sedikit perbezaan. Boleh kata chipset yang Galaxy A56 5G ni guna lebih baik dalam 10% gitu. And korang tak perlu risau, walaupun chip dia ni sekadar level mid-range, aku still enjoy je masa main game macam Genshin Impact atau Mobile Legends. Senang cakap, Samsung memang dah berubah dan kini ia juga lebih fokus kepada performance yang lebih smooth. And of course, untuk tahun ni pun Samsung still improve overall design untuk Galaxy A56. Sekarang rekaan mode kamera dia lebih ke arah ataupun seakan-akan bentuk kapsul. Yang mana rekaan macam ni agak tempting. Aku personally suka sebab dia berpotensi untuk nampak lagi premium dan stand out. Cuma itulah, ada satu je benda yang cukup mengecewakan aku. Macam korang tengok, bezel screen dia tebal gila kan. Especially dekat bahagian dagu tu. Yes, kalau kita abaikan soal bezel, secara keseluruhan, panel AMOLED berukuran 6.7 inci yang ada dekat Galaxy A56 ni memang dah cukup bagus. Dia sebenarnya mampu je tawarkan kualiti yang terbaik seiring dengan kelas dia. Tapi bila bezel ini nampak kurang seimbang, dia memang buatkan skrin smartphone ni nampak outdated sikit lah. Itu je yang kurang. So macam, memang tak banyak beza kan? Bagi aku, Galaxy A56 5G ni, dia almost identical lah macam model sebelum ni. Lebih kurang 80% sama macam Galaxy A55 5G. Tapi tak apa, kalau korang nak tahu lagi details pasal kamera, performance apa semua, make sure korang stay tune untuk video review penuh nanti.